Assalamualaikum Fauzi Channel. Okey, diberi bahawa X5 adalah 15. Okey, kemudian kita buat semua dia punya D in sama dengan D out. Okey, dia kata jumlah D in sama dengan jumlah D out. Okey, jadi kita gunakan yang ni untuk setiap elemen. Untuk bucu X1 campur, saya terus kepada ni sama dengan 11. Okey, kemudian B pula X4 sama dengan boleh juga X4 kalau kita samakan boleh juga X3 campur 11 boleh juga. Okey, ni yang pertama, ni yang kedua. Okey, yang ketiga untuk bucu C. Untuk bucu C 2 masuk 2 keluar kan. Jadi X2 campur X3 sama dengan 10 campur 10 20 Okey, ni persamaan yang ketiga. Untuk bucu D okey, X1 sama dengan X1 campur 10 X1 campur 10 sama dengan X3. Ni adalah yang keempat. Untuk bucu E mana ada X5? Oh, ni X5 ya? Ni X5 ni X5, silap tulis. Mana siapa saya yang silap? D 5 Okey. D betul. D betul ni X5 kan? Lepas tu apa? B salah. B betul. Yang salah tu apa? C betul kan? A betul. Okey, itu je lah kan? Betul, yang ni dah betul kan? Okey, E pula X5 X5 tambah 10 sama dengan X4. Okey, ni yang kelima. Okey, dah. Okey, sekarang ni kita pakai X5 sama dengan 15. Tengah kira duit, banyak duit Okey. Jadi, mana yang sini ada X5? Ni. Kita boleh selesaikan ni. Okey, dari 4 X1 campur 10 sama dengan 15. Jadi X1 sama dengan 15 tolak 10 sama dengan 5. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Sebab dia kata X5 sama dengan 15. Dia dah bagi dah dalam soalan. Kan? Nampak? Terus direct je. Sebab hari tu saya buat nak buat secara persamaan serentak. Payah Okey. Okey, jadi ini yang pertama X1 dah dapat 5. Mana lagi tempat mana yang ada X1? Okey, mana kita boleh selesaikan yang ni Okey, dari 1 masukkan X1 tu sebagai 5. 5 tambah X2 sama dengan 11. Jadi X2 sama dengan 11 tolak 5 sama dengan 6. Dah dapat dah X2. X1 dah dapat, X2 dah dapat. Okey, dari 3 ialah X2. Okey, X3 ialah kita cari X3 kan? X3 ialah 20 tolak X2. Kan? X2 apa? 6, 20. Okey, 20 tolak 6 dapat 14. Okey. Kemudian yang ada dengan 3 mana? Dari 2 mana dari 2? Dari 2
Dari 2 X4 ialah X3 14 tambah 11 dapat 25. Ya, okey. Alright. Okey. Boleh? Okey, itu saja untuk nombor 6. Ada lagi tak yang kita nak bincang? Okey, salin dulu. Salin dulu. Kita stop dulu.